yang saya terpaksa bawa ke Dewan Yang Mulia ini, iaitu berkenaan dengan penjualan saham MAHB oleh KWSP antara November 2022 dengan Disember 2023, hanya beberapa bulan sebelum saham tersebut terpaksa dibeli balik untuk tujuan penswastaan dan penyahsenaraian MAHB daripada Bursa Malaysia. Secara ringkasnya, menurut pengumuman yang dibuat di Bursa yang telah dijilidkan, KWSP dalam tempoh 13 bulan telah mengurangkan pegangan saham mereka dalam MAHB daripada 15.67% pada 26 November 2022 kepada 5.79% pada 28 Disember 2023. Sepanjang tempoh penjualan saham MAHB oleh KWSP, julat harga saham MAHB adalah antara RM6.74 iaitu pada 6 Januari 2023 hingga RM7.70 pada 1 September 2023, iaitu paras harga terendah dan tertinggi sepanjang tahun 2023. Hanya beberapa bulan selepas KWSP telah menjual hampir 10% daripada pegangan saham dalam MAHB, terdapat laporan media yang melaporkan spekulasi mengenai kemungkinan penswastaan atau penyahsenaraian MAHB. Lihatlah The Age 27 Februari 2024 dan begitu juga Business Time. Media juga melaporkan bahawa KWSP menyertai satu konsortium Gateway Development Alliance yang diketuai oleh Khazanah dan untuk membuat tawaran GO pada harga RM11. Jadi tindakan ini telah menimbulkan persoalan besar dalam minda rakyat mengenai strategi pelaburan KWSP, pengurusan dana pencarum yang pada hemat saya langsung tidak masuk akal kerana telah mengakibatkan kerugian antara RM539 hingga RM696 juta kepada 16.1 juta rakyat Malaysia yang juga merupakan pencarum KWSP. Yang berhormat, sebentar, Yang berhormat dalam sebentar Yang berhormat. Biar berhormat. Bila peraturan. Silakan Yang berhormat tekan nak bercakap. 36.12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang melibatkan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keluasan bagi kesalahan itu. Sebentar Yang berhormat, hitam. Biar saya deal. Tadi Aitam telah mengeluarkan kenyataan bahawa KWSP telah rugi 500 juta dalam penjualan saham MAHB. Semalam dalam pembahasan saya telah jelaskan, ini bukan satu short sell. EPF tak rugi 1 sen pun. This is a long position. EPF beli semasa RM2.50, jual RM5. Sekarang kalau beli balik RM11, lain kali kalau naik 13 14 EPF akan